Meja 12, Yuna. Meja berapa pun? Meja 12 sayang. Okey. Yuna, datang sini sekejap. Okey, Bu. Ni Ibu nak bagi hadiah kat Yuna. Dan duit untuk Yuna sama belajar business, okey? Tapi, ini bukan apa yang aku nak. Yang benda Yuna. Apa yang susah sangat ni, Yuna? Kau nak macam sekarang, Yuna. Kita tunggu kau buat lah, Yuna. Bukan buat benda kau macam tu. Ibu pun tak dengar Yuna. Duit bapak Yuna sendiri, Yuna. Mesti tu je. Satu-satu jalan keluar bagi Yuna. Aku tahu benda ini salah. Tapi aku terpaksa. Aku perlu ikut hati aku. Impianku.